So untuk album Jalan Nabi, ini adalah sebuah mimpi je kenyataan, di mana album ni banyak kenangan, maksudnya impian waktu kecil kau tengok band favourite kau, The Beatles tu recording dekat studio ni, berpeluang untuk merakamkan album ni di studio band kegemaran kau. Masuk tempat ni rasa macam mimpi yang jadi kenyataan lah. So terima kasih pada album ni juga. Struggle kat album ni sebab ada serta-serta cerita-cerita, maksudnya dari segi lagu yang tak siap, sebab nak kejarkan deadline juga, waktu naik flight tulis sendiri. Pertama kali juga tengok Ali tak ada mood. Kita biasa berjalan kan ada mood kan. Dia daripada awal perjalanan sampailah ke hari rekod tu, macam orang lain happy lah kan, macam jalan-jalan. Dia tak, dia struggle buat lirik yang sampai aku rasa masa nak rekod tu masih lagi aman lah, masih lagi tukar-tukar yang ni semua. Macam-macam cerita, macam-macam benda yang kita lalu, sebuah omong kosong jadi kenyataan. Sebuah lagu juga yang dalam tu, 2 buah lagu lah kalau dalam ni, yang buat kita lagi banyak berjalan ke sana sini. Terima kasih banyak pada album Jalan Nabi. Satu lembaran baru juga ni, kita keluar pun nak keluar tiba-tiba pandemik. Struggle is real brother. So ni enjoy, let's go. Ni struggle is real. Tapi yalah, betul lah, kadang-kadang benda-benda yang kau tak plan secara proper tu, dia menjadikan output yang result yang lain.